aktif macam ni, dia tengok sini clear. Tengok sini clear, target akan jadi blur. Dan nampak dua. Aiming sebelah kanan. Mata pula salah. Kalau dia aiming sebelah kiri, bermaksud dia menggunakan mata kiri. So, yang dia aiming itu sebenarnya bayang. So, yang betulnya di sebelah kanan. Untuk right angle lah. Okay, so kalau yang pasif, dia nampak sini blur, sini clear. Target jauh 30 meter tu dia nampak clear. Tapi dekat side pin kabur. Dia tengok target bat. Itu pasif. Yang mana satu betul? Tak ada betul, tak ada salah. Dua-dua boleh. Tak ada betul, tak ada salah. Dia depend pada adjust. Tapi kalau saya lebih prefer aktif. Ya. Sebab apa? Kita nampak pergerakan side pin ni dekat mana. So waktu kita lepaskan anak panah, side pin tu pada kedudukan mana. Contoh kita aiming, kita dah tarik aiming. Bila aiming, kita tak nampak kuning. So apa nak buat? Apa nak buat? Dah aiming ni, nampak side pin clear ni, tapi kuning kita tak nampak. Naikkan sikit. Cari release je lah. Sebab apa? Side pin dah tutup kuning, dah tentu dah tepat. Oh, okey. Buat apa nak tak perlu nak adjust lagi sebab kuning tu dah tentu side pin tu pada kedudukan yang tepat. Oh, okey, faham. Aktif lah. Ha. Okey. Itu sebab itu asal coach lebih prefer yang guna aktif. Ya. Sebab kita kontrol di side. Kontrol di sini. Kontrol di sini. Situ lain dekat dengan kita. Okey. Kalau pasif, kita nak pastikan betul-betul side pin tu walaupun blur, tapi betul ke kita yakin ke side pin tu pada kedudukan kuning. Betul, faham. Sebab dia jauh. Objek. Kita tengok jauh. Kita tengok jauh. Kita dekat side pin ni kita agak-agak je. Oh, itu yang arrow terbang ke sana dan ke sini. Okey. Boleh gunakan dua kaedah. Dua-dua ni. First tarik kita guna aktif. Kita dah pastikan side pin dah dekat dalam kuning. Dia tak akan berhenti Dia goyang-goyang. Dia akan goyang. Dan goyang dia dalam keadaan circle. Kalau circle tu maksudnya goyang. Dia akan berhenti sekejap je. Dalam 1 second je. Berhenti tu bagi shoot je. Maksudnya bila tarik, dia dalam keadaan yang kita nampak aiming tu mula-mula aktif. Aktif kita tengok side pin tu dah berada pada keadaan kuning. Kemudian kita boleh pindah daripada situ tengok ke target. Kita nampak target clear. Side pin ni dah blur lah, tapi dia masih pada kedudukan yang kita letakkan tadi tu lah. Itu pun boleh. Sebab kita nak pastikan ada setengah panah dia susah nak membuat aiming bila terjadi dua bayangan target face dekat depan. Dia tak tahu nak ambil yang kiri ke yang kanan. Bila tengok target, bila dia fokus kepada side pin, dia akan nampak target jadi banyak. Kalau banyak lah, maksudnya kalau satu target tu 2, kalau banyak target jadi banyak lagi lah. Sebab itu biasakan pemanah bila angkat, dia tengok nombor target dulu, baru angkat. Itu tak ada isu shoot target sebelah. So tengok nombor target dulu, angkat terus tengok side pin. Itu lagi mudah. Okey. Faham